Ya, Assalamualaikum para pelajar sekalian yang tekun bersama Origin Staking. So hari ini saya nak kongsikan tata cara bagaimana kita nak beli energi dengan cara burn di Anubis Chain. Sedia maklum sekarang kita punya Spider Reward semuanya berada di Anubis Chain. So caranya mudah saja, masuk saja ke Origin site, tekan menu. Okey, pergi ke Min. Pergi ke Min. Masih di Polygon Network ni Origin Awakening-nya. Pergi di Min. Okey. Cara lama lagi masih sama, Obtain Energy Value. Tekan tu. So kita akan masuk ke Obtain Energy Value. Confirmkan. And then kita akan nampak dekat sini yang pertama sekali ada place LGNS. Ini untuk cara lama place LGNS. Dan kita ke bawah sikit kita akan nampak kat sini ada burn to Polygon Network. Kita boleh burn to Polygon. Bagi yang masih ada lagi Spider Reward di Origin Awakening, sila beli cara burn macam yang saya nasihatkan. Clearkan semua. Sebab Spider Reward kita semuanya dah berada di Anubis Chain. So kita pilih burn LGNS ke Anubis pergi ke Anubis. So masukkan nilai yang kita nak burnkan. Contohnya kat sini, kalau kita tengok kat sini, Anubis energy ratio adalah 1 nisbah 380%. Maknanya 1 LGNS kita akan dapat 3.8. Kita boleh tarik 3.8 LGNS di Anubis Chain. So masukkan nilai 1. Kita tekan burn to energy Anubis, burn to Anubis energy. So kita tekan saja burn to Anubis energy. Okay, masukkan security fund password. Seperti biasa ni, ni normal setiap apa-apa proses kita mesti kena masukkan fund password kita. Jangan lupa. Adakah dia dah ni, cara kita semak semula. Okay, kita balik semula ke LGNS, kita nampak 7 tadi dah tinggal 6. Maknanya kita dah selesai beli burn. So kita kena masuk ke Origin. And then kita tekan menu. Kita masuk ke Awaken Anubis. Okay, tekan titik 9 ni menu dia. Masuk ke Anubis. Kita nampak wrong network tadi kan. Kita masuk dulu ke Anubis, confirm. Ini yang biasa saya ajar daripada video yang pertama sampai sekarang. Okay. Tekan titik 9 menu dia. Kita cari invite. So Spider Reward kita dekat invite. So kita akan pastikan tadi kita beli burn tadi, dia dah jadi energy. So masuk ke invite. Okay, kat sini kita boleh nampak Anubis Stake. Anubis Stake Energy. Anubis Energy. Anubis energy kita tadi yang macam saya cakap, 1 LGNS akan dapat tarik energi 3.8. Mana 3.8 ni mana kita boleh tarik Spider Reward 3.8 LGNS. So Spider Reward saya sekarang ada 6.0627. So kita tak boleh tarik semualah. So example sekarang kita boleh tarik 3.8. Okay So nanti akan ada baki 2.2 lah. So kita teruskan dengan tekan claim. Sebab kita dah ada 3.8 energi, kita boleh tarik 3.8 lah. Okay, claim, masukkan fund password macam biasa. Okay, so kita tunggu dia proses, dia tolak 3.8 Okay, so macam saya cakap, baki 2.2. So energi dah habis. Okay, yang tadi kita burn 1 tadi, kita cuma boleh tarik 3.8. So ke mana dia pergi? Okay, ke mana dia pergi? Kita masuk ke menu. Dia akan pergi sama juga macam yang terdahulu di Origin Awaken. Dia pergi ke turbo. So di turbo, kita lihat sini dia dah masuk 3.8. Okay. Tindakan selanjutnya masih sama dengan cara lama. Balance DAI saya 0.8. Jadi kita tak boleh tarik. So kita kena pastikan ada DAI. So kita lihat tadi saya ada LGNS 2 kan. So kita kena swapkan LGNS pergi DAI di Anubis Chain. So tekan menu kan, kita akan swap kita tekan menu, kita tekan swap di menu ni di Anubis Okay.
LJNS di atas 2. Pasal ada baki 2 tadi, so kita jadikan LJNS, jadikan DAI. Kita kena choice slip pace yang tertinggi 25%. Kena faham di Anubis Chain, slip pace yang rendah tidak akan sukses. Dia dah tetapkan dekat situ. So kita kena ambil yang paling tinggi 25%. Tekan swap. And then kita perhatikan. Lepas kita tekan swap, apa yang akan berlaku. So kita nak pastikan dengan atas dah tulis sukses. Kita nak pastikan dia sukses atau tak. Kita try pindahkan DAI di atas. Kita tekan maksimum. Okey. Dah berjaya. Dah ada 7 DAI. So campur yang lama nanti. Kita tengok, kita semak. Dah ada DAI, kita masuk semula ke menu. Okey, kita masuk semula ke menu. Kita pergi ke turbo. Okey. Sign in by wallet semula. Kita pergi ke turbo So kita dah nampak sini 3.8 tu dah ada kat sini kan. So kita punya DAI pun dah ada 8. Campur yang lama saya punya balance dia dah ada 8. So apa yang kita perlu buat macam biasa, kita tekan maksimum. Adakah kita boleh tarik semua? Kat situ dia ada tulis required 17. 17 untuk tarik semua. Jadi tak boleh. Jadi masih follow the cara lama, rule yang saya ajak, kita kurangkan lah. Kita boleh tarik step by step. Ini normal common sense dengan yang video yang terdahulu. Macam kita tarik spider reward di Origin Awaken. So kita tarik berapa yang kita boleh tarik. Try 1.9. 1.9 memerlukan 8 lebih. Kurangkan lagi. Pergi 1.5. Okey. 7. Kita ada 8. So 1.7. 1.7 boleh. Kita teruskan 1.7. Nanti balance-nya kita akan buat sekali kedua. So tengok kat sini, kali pertama kita tekan, dia akan tulis kat atas tu approve DAI approve ni belum berjaya lagi So kita tunggu, wait. Kita akan tekan lagi sekali turbo silent pula. Nampak? Kita buat kali kedua, tekan. And then kita nampak, kita perhatikan dia akan tulis kat atas tu nanti apa yang dia tulis. Okay, success. Turbo boost activate. Badannya log 24 hours activate. So macam biasa, next 24 hours, next day kita akan tekan claim. Itu saja. So balance dia kita akan buat kali kedua. So macam mana nak buat kali kedua? Kita swapkan balik semula yang tadi DAI dia dah pulang balik dalam bentuk LJNS, kita swap. So DAI LJNS di atas kita swapkan semua. Sama juga dengan slip pace 25%. Kita jadikan DAI semula untuk kita nak tarik yang baki tadi. Okey, kita tekan claim. Okey. Dah berjaya ke belum? Okey, dia cakap sukses. Okay, bila dah sukses, kita masuk semula ke menu. Okay, kita pergi ke turbo. Okey, masuk ke turbo, kita ada baki 2.1. Boleh tak kita tarik semua maksimum? Kita pun tak boleh. Nak tarik semua tak boleh. Okey, tarik semua tak boleh Okey, apa yang perlu kita lakukan? Kita tarik sebahagian lagi. Kita tarik sebahagian lagi. Yang sepatutnya macam biasa kita tariklah berapa yang mampu. Okey, kita masukkan nilai yang sepatutnya kita boleh tarik. Kita lihat berapa yang kita boleh tarik. Okey, kat sini kita tengok berapa kita boleh tarik dengan baki DAI yang kita ada 6 lebih ni, kita boleh tarik semua, memang tak boleh. Okey, kita tarik sebahagian lagi 1.3. Dengan nilai DAI 6 lebih ni, kita boleh tarik 1.3. Okey, kita teruskan approve DAI. Okey, tengok macam saya cakap tadi, kali pertama dia akan tulis apa? Okey, dia tulis success DAI approve, and then kita kena tekan lagi sekali turbo silent untuk dia lock 24 hours. So tengok di atas jangan ralik dengan notification yang dia bagi. Okey, turbo post activate. So dah ada 2. So tunggu esok claim. Semua 3 yang ada ni nanti awak claim. Dia akan masuk terus ke wallet Anubis Chain. And the next video nanti saya akan ajar macam mana nak pindahkan spider reward yang kita dah tarik and then dah masuk ke wallet Anubis Chain, nak
bridgekan semula ke Polygon Network. Okay, stay tune dengan video yang seterusnya. InsyaAllah.